Tangan, kepala dia cerita macam besar lah benda tu. Tapi kalau saya bercerita tentang general knowledge ni, saya biasa menggunakan bukis. Dan bukis saya datang kerana pembacaan, kerana struktur ayat tu. Bila kita membaca banyak, dia geraklah kognitif kita untuk menyusun struktur ayat yang bagus lah. Jadi saya tak gunakan imbuhan yang betul, kata sendi yang betul, dan saya cuba mengekalkan term bahasa Malaysia yang betul walaupun dia datang daripada jargon asal bahasa Inggeris. Lepas tu nanti kalau saya buat lawak apa semua tu, saya akan baliklah pada diri saya yang lebih mudah communicate dengan tuan-tuan dan menggunakan proses saya membesar dan mempelajari seni bercerita daripada warung-warung kopi, seni bercerita daripada orang-orang yang mempengaruhi saya ketika saya budak, dan mereka ni adalah pemain-pemain warung kopi yang terkenal. Okey, ada apa soalan lagi tak? Saya cadanglah bacalah kalau tuan-tuan pergi sekarang pun kalau Malaysia kini kan, tuan-tuan rajin baca. Kolomni saya bagus-bagus. Dr. Suhaimi Sulam. Saya baca Abdullah Jones. Abdullah Jones ni saya anggap unik lah. Saya kolumnis Malaysia kini dan sekarang dia juga menulis di Seni Malaya. Abdullah Jones ni saya baca. Dia menulis betul-betul cerita membumi rakyat, masyarakat pelukis yang sangat-sangat amarhain, tapi dia berjaya menggunakan seni komunikasi berdasarkan tulisan yang sangat bagus. Daripada Abdullah Jones tu saya baca juga Dr. Suhaimi Sulam. Sampailah kepada penulis-penulis intelek yang lain. Saya baca kolom Tan Sri Johan. Saya fikir kata, kerana lama lah saya tak boleh kata sekarang kan. Tuan-tuan pun kenalah bersifat adil lah kepada diri sendiri. Ben Sali saya baca lah. Kalau untuk baca yang protes, nak tengok energetik tenaga orang membuat protes. Sebab saya tak pernah capai tenaga menulis seperti Ben Ali. Saya tak pernah capai tenaga dan juga fokus menulis yang rebel seperti Dr. Faisal Tehrani. Sebab saya datang dalam pandangan rebel saya pun, saya tidak pernah menentang politik seketara kerasnya pandangan Ben Sali. Rebel ni pun saya tak pernah datang dengan penstrukturan terhadap kepercayaan konservatif orang Melayu, rebel seperti mana Dr. Faisal Tehrani menulis. Sebab saya datang rebel ni daripada street organized ataupun street point of view. Jadi saya, Abang Pian, Wak Khalid, ini jatuh daripada street rebel. Jadi era 80-an tu lain lah. Kalau Ben Sali ni, mereka dah memang datang daripada sayap kiri. Kiri ketika kerajaan yang kanan, UMNO. Kiri pun sekarang ketika kerajaan yang PH. Mereka kekal dia orang punya left-sided thinking tu. Dan saya raikan semua. Saya pergi gerak budaya walaupun saya tak boleh digest semua komuniti ilmu gerak budaya. Penang think tank, saya tak boleh mix around dengan acara. Tapi saya hadir, walaupun saya adalah seorang konservatif Malay. Saya hadir dan mendengar pandangan-pandangan kawan yang lebih liberal dan moderate, sebagai meraihkan bahawa tak mungkin kita berada dalam semua pandangan yang sama, tapi perbezaan menjadikan kita saling mengenal satu sama lain. Saya ada satu budaya menghormati, dan saya tak label orang simply lah, ni moderate, ni melonggarkan pegangan pada Islam. Liberal, mereka yang mempersekutukan diri dengan ideologi yang datang daripada pandangan barat. Saya tak jam macam tu. Sebab saya kenal tiap individu ni. Orang ni macam mana, orang ni macam mana. Saya ada kawan dengan Dr. Faisal ni daripada tahun 1998, tahun 2000 kami baik. Saya kenal lah Dr. Faisal daripada dia dalam proses master. Lepas tu dia buat part time kerja banyak untuk mencari duit dia untuk sambung dia punya Dr. Falsafah. Jadi bagi mereka yang menentang dia kerana Faisal Tehrani dan idea dia, macam saya tahu Faisal Tehrani dan pandangan individu dia. Ben Sali ni saya memang baca kolom dia. Kemudian 2021, 2022 barulah saya start. Setiap kali kami pergi ke Pesta Buku Johor, kami habiskan 6 hari bersama. Malam lepak minum kopi, malam lepak minum kopi, malam lepak minum kopi. Kerana dia juga seorang yang ada kedai buku dia di Pesta Buku Johor. Saya adalah promoter online bagi Pesta Buku Johor. InsyaAllah lah tahun ni pun belum masuk Pesta Buku Johor, saya dah dapat tawaran lah. Jadi saya harap tahun depan saya akan berada di Pesta Buku Johor. Kerana Pesta Buku Johor dah maklumkan, kata mereka book saya awal untuk Pesta Buku tahun depan. Kemungkinan mereka pun nak jalan 10 hari. Ada apa lagi tak tuan-tuan nak tanya? Saya nak tarik buku keluar. Sekarang ada log berapa dah semua total? Oh, campur buku dengan baju. Walaupun ayah lelong buku tak ada orang ambil banyak Orang ambil baju banyak. Kalau tuan-tuan nak buku, berapa kita jual buku je?
10 je. Walaupun saya bagi komisi ni. Kalau nak Imam Ghazali, saya bawa ke tak Imam Ghazali tu boleh lock je lah Imam Ghazali kalau tuan-tuan nak. Imam Syafi'i, tapi kalau tuan-tuan nak. Saya dengan Pesta Buku Johor je saya committed. Sebab saya tak boleh committed dengan semua pesta buku, tuan-tuan, sebab saya ada perniagaan sendiri di studio. Kalau saya commit dengan semua pesta buku, saya akan jadi balik orang yang back to physical business. Yang mana tujuan saya buka ZRA Stream ni adalah memberi galakan kepada anak-anak muda menerokai apa yang dipanggil online business. Dengan membawa buku yang telah gagal dalam physical business. Buku ni benda yang gagal dalam physical business. Penurunan dia sangat ketara. Jadi saya fokuslah di platform di mana storytelling dan kemudian encourage orang membaca buku. Satu adalah kerana pengalaman. Kedua adalah penguasaan self-presentation. Self presentation ni adalah keterampilan bisnes masa depan. Bila datang digital, competition dia adalah makin banyak AI menguasai pasaran. Orang-orang yang datang dengan self-confident ni akan memberi naratif bahawa mereka ini remain sebagai unique profile. Bila orang buat AI ni macam mana pun tuan-tuan, tuan-tuan akan rasa last sekali semua orang serbu pada AI. Kan? AI akan melonjak tinggi menjadikan dia adalah pasaran lambakan. Orang yang masih lagi buat self-presentable dalam persaingan dengan AI, kita masih lagi ada USP, unique selling point. Berarti kalau AI meletup besar-besaran tahun depan, saya akan rasa kemunculan saya di media sosial makin dihargai sebab masih kekal sebagai apa yang dipanggil sebagai the real human dalam digital platform. Maka tu saya nak encourage semua orang dengan mengatakan AI ni meningkatkan value kita. AI akan meningkatkan lagi unique selling point kepada orang yang masih dianggap sebagai konservatif, tidak digerakkan oleh robotik ataupun manipulasi teknologi, tapi remain as a human being. Kalau sekarang ni kita tembaga, AI datang nanti kita naik perak. Bila barang AI melambat hingga tuan-tuan scroll AI, kita akan jadi emas. Lepas tu naik berlian, naik permata. Jadi saya memang menunggu meledaknya AI ni. Sebab barulah orang tahu, kompeten dengan melihat strategic person yang menguasai semua benda. Lepas tu orang kata AI dia datang smart macam mana pun, kita boleh kata apa? Stream Ahmad Zainal lagi best. Pasal Ahmad Zainal, dia tak jawab surface. AI ni dia compress maklumat, dia terpaksa bagi surface. Ahmad Zainal ni sebab dia manusia, dia boleh bagi human sense. Dia bagi common sense. Maka buat masa sekarang ni masih ramai orang stream macam saya. Dah lambatkan produk AI belum masuk. Saya anggap saya masih lagi bertaraf tembaga. Bila AI masuk 2 tahun lagi saya naik nilai perak. Bila AI naik lagi saya akan jadi nilai emas. Kalau saya stay lagi di media sosial, kalau AI berjalan dengan cepat, 5-6 tahun lagi jadi berlian. Sebab tuan-tuan akan scroll dan tuan-tuan rasa algoritma AI dengan sumber yang mereka ambil daripada AI dengan mereka tukar. AI ni akan datang pada sumber yang sama aja. Tuan-tuan Google ambil sumber yang sama kan. Lepas tu tuan-tuan hanya akan bagi visual dia saja yang berbeza. Tapi bagi mereka yang menjadi the real people dalam streaming ni, kita akan kekal. AI ni dia meringankan beban kerja, dia memudahkan cara kerja. Tetapi dia tidak akan memberikan apa yang dipanggil sebagai the talking point. Dia mudah kerja lah, teknologi base. Tapi tuan-tuan tentulah rasa apa yang dijawab oleh AI, siapa nak bertanggungjawab? Sebab di belakang AI tuan-tuan tak ada apa. Tapi kalau saya menjawab, tuan-tuan tahu orang yang menjawab ni akan bertanggungjawab kerana dia bercakap di depan video dia dirakamkan, dia kena bertanggungjawab dengan apa yang dia cakap kerana dia manusia. AI nanti pemilik akaun ni kita tak tahu siapa. Jadi kita kenal AI tu, tapi AI tu tak akan responsible kepada apa semua dia katakan kerana dia kata dia adalah AI. I'm artificial. Bunyi depan ni pun dah penyelamat diri dia dah. Dia artificial. Maka saya fikir kata salah satu bila AI berkembang dengan begitu besar, saya dekat Pulau Pinang. Dekat Pulau Pinang pula, dekat Sungai Petani. Masih di bumi Malaysia, masih di Malaysia dan di planet bumi. Lepas tu line ada. Jadi bila kita fikir value dia kan, saya duk fikir kata kalau siapa sekarang terjun ke AI, terjun lah. Tapi bagi siapa yang rasa dia ada self-confident dan dia rasa kemahuan dia untuk stream menjadi lebih tinggi, percayalah anda yang umur 20-an ni, anda sedang menggilap diri anda menjadi emas pada usia 30-an, menjadi permata pada usia 40-an dan menjadi berlian pada usia 50-an. Kerana rare ataupun dipanggil sebagai spectrum non-beaten, spektrum yang tak boleh dikalahkan adalah originality sebagai manusia. Sebab orang selalu ada ketaksuban bahawa AI ni datang dengan kecerdasan buatan. Dia duk ingat manusia ni adalah kebodohan semula jadi. Senanglah saya jawab, tuan-tuan jangan marah lah. Dia kata bila AI datang ni, dia kecerdasan buatan. Saya nak tanya, selama sebelum ada AI ni, apakah manusia ni kebodohan semula jadi?
Jadi berarti tuan-tuan kena ingat tu, bila datang kecerdasan buatan, apakah berarti selama ni manusia kebodohan semula jadi? Dia mengisi lompong ya, kerana orang demand produk yang banyak. Tapi jumlah originality manusia tak ramai di media sosial, kerana orang nak shortcut, orang nak easy game, dan orang nak play with teknologi kan. Okey lah, bagi mereka yang anggap kata penetrate teknologi adalah hal yang dianggap sebagai prominent untuk masa. Tapi seorang konservatif macam saya dah ada penilaian. Sebab dulu masa sebelum datang zaman saya kan, kita ada research. Banyak saja orang menulis research di universiti, tapi research dia tak sampai pada masyarakat. Kalau tuan-tuan ingat pada zaman teks, kalau tuan-tuan masuk universiti ni tuan-tuan, kalau tuan tengok tajuk-tajuk research master dan PhD, tuan-tuan tengok banyak, tapi tak jalan. Market tak beli dia, kerana ada satu julat adalah research tersebut tidak membawa kepada the real situation, kerana dia dipanggil sebagai research armchair ataupun dipanggil sebagai akademia. Jadi bila saya dah lalu proses tu, kemudian saya lalu dalam proses dunia persurat kabaran. Surat khabar pun dianggap sebagai doktrin. Orang dah meninggalkan surat khabar kerana doktrin. Maka saya percayalah kata potensi kan. Nak buat workshop ni, saya ingat susah lah budak-budak 20-an. Mereka lebih percaya kepada mimpi yang boleh dijamin oleh AI. Dan mereka kata kalau AI lebih mudah, sebab orang semua nak cari jalan yang mudah kan. Tapi saya bagi tahu kata jalan yang berkesan. Kalau kita buat kerja apa, bukan jalan yang mudah, jalan yang berkesan. Memang mudah buat promote market dengan menggunakan AI, tapi berkesan atau tidak? Memang mudah mengeluarkan visual-visual AI, tapi boleh dapat trustable tak? Itu keyakinan dan kepercayaan kepada produk yang keluar tu. Trustable tu yang sangat penting. Jadi saya tak kalut lah dengan AI ni, sebab saya harap budak-budak lambakkan lebih banyak AI dalam ni, menjadikan USP saya akan meningkat dengan kuat. Lagi banyak orang masuk AI, maka lambakan konten yang berasaskan kepada visual buatan di atas kecerdasan ni menjadikan value saya menjadi lebih tinggi. Tuan-tuan hai, saya reply hai apa semua, dan saya masih mengekalkan. Tuan-tuan masih boleh berjumpa dalam media yang dikuasai oleh teknologi dengan berjumpa dengan the real human. Berarti dengan kita ni, tuan-tuan dengan saya ni, communication dia adalah satu internet, yang kedua adalah kamera. Bukan kontennya. Tuan-tuan berhubung dengan saya ni di atas internetnya, sambungan internet dan kamera. Yang lain remain saya sebagai original. Jadi saya tak sabarlah menunggu lambakan konten AI, sebab bila lambat je konten AI, saya menjadi original. Macam tuan-tuan juga tengok kan muzik kan. Lambakan muzik-muzik AI yang datang sekarang, dia okey lah orang sambut. Tapi bila dia dah melambak, tuan-tuan rasa dengar balik video-video penyanyi Hazama, dengar balik video-video penyanyi Black, dengar balik video Azlan Typewriter, dengar balik keynote original daripada Ziana Zain, tuan-tuan akan rasa lebih best. Kan? Ataupun tuan-tuan dengar flat vocal ni Noh Hujan, tuan-tuan dengar flat vocal M. Nasir, tuan-tuan lebih rasa seronok sebab it's a real. Sebab bila AI boleh buat apa-apa, dia hanya boleh menimbulkan trend and shock. Trend iaitu benda baru, shock kejutan. Tapi mana ada orang terkejut 20 tahun tuan-tuan? Nama kejutan ni apa benda pun sekejap lah, sebab nilai manusia kembali kepada tahap rasional dia. Jadi saya tak percayalah kepada, seperti sama juga kita tengok filem Matrix kan. Tuan-tuan tengok semua filem-filem Matrix. Last kali kita balik kepada nak menonton filem yang simple macam Babah. Kan, orang buat filem-filem yang saya kata sangat luar biasa kan, tapi tuan-tuan akan menonton sebalik sebuah filem yang simple. Saya rasa ada movie Inggeris yang saya tak sempat tengok lagi ya. Sebuah movie sama lah juga macam saya kagum melihat apa yang filem orang tua tu berlakon pergi cari pemukul bola baseball tu. Allah hai. Clint Eastwood tu, yang Clint Eastwood menjadi pencari pemukul bola baseball tu. Itu 100% adalah visual yang dipanggil sebagai lakonan acting yang biasa, tak menggunakan CGI apa semua. Sama juga bila tuan-tuan tengok The Blind Slide. Blind Slide tu yang dilakonkan oleh Sandra Bullock kan. Dia tak perlukan apa digital pun. Dia hanyalah sebuah filem yang menggunakan purely apa ni dipanggil sebagai human perform. Clint Eastwood best filem tu. Jadi Blind Slide pun saya tengok semalam, saya rasa saya nak tengok balik Blind Slide sebab anak kawan saya ni dia special. Saya nak fokus dengan dia tengok Blind Slide sebab Blind Slide ni adalah menceritakan kisah seorang lelaki yang mempunyai IQ yang rendah tapi nak masuk ke college.
Jadi bila dia nak masuk ke college, jalan dia nak masuk ke college adalah main American football. Tapi di Amerika pula, American football dipertandingkan di kalangan pelajar college, dia kena lulus. Jadi saya bagi tahu itu je lah. The Blind Side. Saya selalu ingat The Blind Slide ke The Blind Side? The Blind Side. Saya masih anggap dia adalah movie yang bagus. Saya tengok tanpa pernah bosan, kali berkali dia ditayangkan. Sama juga Meet Joe Black. Saya suka melihat Meet Joe Black sebagai filem yang tak pernah bosan untuk ditonton. Tapi filem-filem special effect mungkin tak begitu banyak yang saya ulang. Tengok sekali, tengok dua kali. Waktu dia trend, okey lah. Brad Pitt ya. Brad Pitt dengan Allah, apa nama pelakon lelaki tua tu, lupa dah saya. Legend juga Mamat yang jadi orang yang Brad Pitt nak cabut nyawa tu. Saya pun lupa. Meet Joe Black ni 1998. Dan kalau saya ada masa pun saya patah balik tengok filem yang sama je, Great Expectation, daripada novel yang terkenal Ethan Hawke dengan Jana Patro. Morgan Freeman, kalau tuan-tuan tengok Shawshank Redemption, Morgan Freeman dan juga Robin Williams. Robin Williams apa nama ex-husband Susan Sarandon, Shawshank Robbie Williams. Kalau tuan-tuan tengok balik filem Shawshank Redemption, Beautiful Mind, itu semua filem-filem yang tidak menggunakan CGI, filem-filem yang bertolak kepada the real art movie yang tak bertolak kepada the real effect movie. Bukan Brad Pitt dengan Al Pacino. Filem tu Brad Pitt dengan bukan Marlon Brando. Dengan Marlon Brando saya pun lupa, nak Google pun saya tak ada phone. Shawshank Redemption ni legend lah untuk zaman saya sebab dia 1998. Kalau tuan-tuan tengok filem Great Expectation, dia dalam tahun 1995. Green Book Green Book yang dia sembuh tu keluar lebah tu, orang yang ada power tu Green Book pun bagus juga. Green Book saya ingat, kisah banduan yang memiliki kuasa magis merawat orang-orang sakit tu saya tengok Green Book. Green Book kan Green Mile. Yang saya kata lagi satu Silver Lining Book. Saya selalu keliru dengan Silver Lining Book. Silver Lining Book tu apa yang dilakonkan oleh Silver Lining Book Jennifer Lawrence. Tuan-tuan boleh tengok, itu pun satu daripada filem yang tidak menggunakan langsung teknologi CGI AI, Silver Lining Book. Tom Hanks tu Green Mile. Okey. Tajuk lain lah pula. Panjang tuan-tuan masuk ni. Tengok movie Coda, tak tengok apa? Movie Coda apa tuan-tuan? Pursuit of Happiness dikira sebagai mainstream untuk siapa yang menonton semua filem-filem apalah Conan Dead. Allah apa nama pelakon kulit hitam tu? Smith? Will Smith. Pursuit of Happiness tu saya masih tengok wayang. Saya pergi tengok dengan isteri saya, kami dah kahwin dah, kami pergi tengok Will Smith dalam Pursuit of Happiness. Itu antara filem yang saya sanggup pergi ke panggung lah, sebab kualiti filem dia bagus. Saya tengok di Rex Jalan Sulaiman. Legend of the Fall pun saya masih pergi tengok panggung. 90s juga Legend of the Fall. Kemudian saya pergi tengok di Pawagam lagi, filem-filem bagus saya tengok ni adalah Somersby. Seven pun saya tengok di panggung. Godfather lama, masa Godfather ditayangkan saya belum lagi jadi budak panggung. Jadi bila saya datang, Godfather 3 ditayangkan. Iaitu Al Pacino kan. Kemudian nak tengok balik Marlon Brando tu, Godfather 2, Godfather 1, saya kena pergi cari balik daripada video. Masa tu VHS lah. Forrest Gump adalah filem yang bagus lah. Filem Forrest Gump. Lepas Forrest Gump ni, menangnya Tom Hanks sebagai Best Actor. Kemudian Tom Hanks dapat double. Salah satu lagi filem dia adalah tengok sekejap, Tom Hanks dengan Denzel Washington.
Tom Hanks dan Denzel Washington movie. Lepas saja Tom Hanks menang award dalam filem tu, dia menang lagi satu pula dalam filem dengan Denzel Washington, kisah pesakit HIV tu. Saving Private Ryan tu dia episod di Astro, 6 episod. Philadelphia. Tom Hanks ni kalau tuan-tuan tengok dalam filem Forrest Gump, kira legend dia lah. Tapi ada satu lagi filem yang acting mode dia sangat bagus atau acting code dia sangat bagus adalah Philadelphia. Terminal masih lagi dianggap sebagai mainstream pop filem lah. Tapi Philadelphia ni orang jangan lupa, orang jangan ingat. Philadelphia ni ketika mereka sedang berkempen untuk menyedarkan masyarakat dunia tentang HIV ni, keluar filem Philadelphia. Da Vinci Code semua dah kira filem-filem yang kita tak perlu promote lah. Kerana filem ni orang dah tahu. Saya lahir zaman Grease. Grease adalah filem yang buatkan saya jalan kaki daripada Pumpung sampai Rek Alostar untuk lihat John Travolta dan Olivia Newton-John. Dan sebelum tu John Travolta, sebelum Grease saya dah tengok dah dalam filem Saturday Night Fever. Lepas tu saya tengok dalam Staying Alive, baru datang Grease. Jadi John Travolta tinggalkan filem tarian dia. Habislah filem Grease adalah filem tarian akhir. Kemudian barulah John Travolta muncul dalam filem-filem heavy drama, 60mm, filem dia yang tentang makhluk asing tu. Sebelum John Travolta menjadi pelakon dalam filem-filem yang hebat, dia adalah datang daripada dance movie. Saya kecil-kecil saya minat, saya pergi tengok lah dulu Saturday Night Fever. Lepas Saturday Night Fever, Staying Alive, barulah tayang Grease, dia dengan Olivia Newton-John. Lepas tu baru datanglah Broken Arrow apa semua. Kita pun terkejut. Siapa yang tengok dia dalam Broken Arrow 60mm kata terkejut lah, kata John Travolta, The Sign. Selain daripada Broken Arrow, The Sign, baru orang ingat John Travolta adalah pelakon heavy drama. Tak, dia datang dalam industri di Hollywood sebagai pelakon yang cak ayam dengan dengan lakonan dia dalam dancing yang menjadikan dia popular. Sebab Grease, Staying Alive dan Saturday Night Fever memang adalah 70s punya yang pergi tengok tarian diskotek tu. Okey, ada apa-apa lagi tuan-tuan nak buat untuk malam ni? Sebab saya dah naikkan belanja buku tau. Sebab tuan-tuan nak RM70 anekdot ni. Kalau tuan-tuan nak, buku ni single saya belanja single. Kalau tuan-tuan rasa belum gaji kan, saya belanja buku ni single RM35. Cepat. Buku lain saya tak belanja. Buku ni sebab saya terbit, jadi kos dia agak rendah, saya boleh bagi RM35. Kalau buku-buku lain tuan-tuan nak combo, sebab dia membabitkan ni anekdot jalanan buku saya, tapi terbitan Faiz, saya kena bagi RM2.70. saya diskaun RM10 daripada RM2.80. Kalau dengan anekdot kembara juga buku Faiz, buku ni saya boleh diskaun, tumpang diskaun atas buku ni jadi RM2.70 kat. Selalu saya belanja buku ni adalah RM2.80 ke RM2.75. RM1.40 lah, tapi nak satu saya boleh belanja RM30 pasar ke pasar. Kalau tuan-tuan nak buku yang saya tak bawa, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i 3 ni. Ni saya boleh belanja lah harga daripada sini. RM40. Kalau tuan-tuan nak Imam Ghazali, ini adalah karya Imam Ghazali yang Imam Ghazali ni 250 karya dia. Jadi para pemegang sanad bersetuju kitab-kitab dia ada, tapi kitab yang masyhur 28 je. Ini yang terakhir, dua yang terakhir sebelum dia wafat, 1109. Berarti kitab ni ditulis mula di kampung halaman dia di Tus, Khorasan. Lepas kitab ni barulah dia tulis kitab rahsia-rahsia puasa. Lepas Yuha Walad ni baru kitab rahsia puasa. Lepas tu wafatlah dia pada tahun 1151. Ini adalah 2 tahun sebelum Imam Ghazali wafat. Dia wafat umur 53, kitab ni tahun 51. Ihya Ulumuddin, teguran untuk pemerintah, sifat-sifat orang munafik. Jagalah lidah orang awam. Itu semua dia tulis di kota Damsyik. Sebab dia tinggal di Damsyik lama kerana dia merantau. Jadi kalau tuan-tuan nak, duhai anak, tuan-tuan nak Imam Ghazali menulis tentang rehlah dia. Rehlah ni travelog lah. Cuma mereka letak rehlah ni kerana tafsiran bahasa Arab lebih tepat. Perjalanan ilmu. Kalau travelog ni bercuti ya. Rehlah ni adalah clause yang memang dilengkapkan. Sebab tradisi Islam tu adalah pengembaraan ilmu. Jadi kata saya ni nak tulis rehlah tak boleh. Kalau saya pergi mana-mana saya sebut travelog ya. Sebab level saya ni tidaklah perjalanan ilmu. Kerana dia dikaitkan dengan perjalanan para ulama'. Para ilmuwan. Jadi kalau nak rehlah, Imam Ghazali tulis sendiri rehlah ni satu daripada 133 kitab dia. Dan inilah kitab dia yang bukan kitab fiqh. Rehlah ni ditulis pada 795. Imam Ghazali berusia, dia balik 18 campur 11 tahun, 29 ke 30 tahun umur dia. Sebab Imam Ghazali lahir 767 di Gaza.
769 mak dia bawa dia datang Kota Mekah. Dia keluar mengembara 781 pada umur dia 14 tahun. Dan ini adalah rakaman sampai 785. Dan ini adalah buku kognitif linguistik. Buku ni banyak orang bagi tahu dekat saya. Dia baca tak boleh faham. Sebab itulah saya reviewkan pada tuan-tuan. Baru ni ada seorang lagi hamba Allah. Dia kata dia baca tak boleh faham. Suggestion saya kan, kalau tuan-tuan tak berminat, tuan-tuan macam ni lah, tuan-tuan langsung tak pernah tahu tentang bagaimana minda tuan-tuan berfungsi. Jangan beli 2 buku ni dah. Pasal saya dah 2 kali dah kena. Dulu saya kena dengan seorang doktor daripada seorang pensyarah universiti lah, doktor dari segi akademik daripada utara tanah air. Dia mengatakan buku ni tak sama macam saya review. Saya nak review buku ni, saya baca 18 pandangan ulama' yang lain. Jadi buku ni, begini macam mana tuan-tuan baca buku dan saya baca buku. Senang je. Bila kita baca buku ni, penawar kesedihan, kita adalah gangguan kefahaman. Maka saya akan klik buku ni, tajuk buku ni, dan kemudian akan keluar banyak portal yang cover dia. Saya tengok kedudukan portal tu. Ini pandangan siapa, saya tekan profil. Okey, dia ni adalah pakar dalam bidang pengajian psikologi Islam. Bacalah, ini adalah ulama' daripada madrasah yang masyhur di Indonesia. Ini baca pula, ini adalah pandangan. Saya baca semua pandangan orang yang telah review buku ni. Jadi tiap-tiap kali saya review pada tuan-tuan, saya bukan review pembacaan saya seorang. Dia review daripada puluhan pandangan-pandangan lain. Sebab buku ni adalah kitab tertua tentang pembinaan psikologi dan kekuatan kognitif orang Melayu. Kognitif Islam. Sebab dia ditulis ketika 100 lepas Rasulullah wafat. Sebab Rasulullah wafat 632. Al-Khindi ni lahir 701. Buku ni dia tulis dalam tahun 740-an. Sebab dia wafat adalah pada tahun 783. Jadi timbullah tak faham. Jadi kalau tuan-tuan tak ada masalah kognitif. Kognitif ni apa tuan-tuan? Masalah akal tuan-tuan ni tak pernah peka pun. Tuan-tuan ni boleh menerima takdir hidup dengan bersifat terbuka, ataupun tuan-tuan selalu dimangsakan kerana ketidakfahaman pada takdir hidup. Macam ni tuan-tuan orang yang sihat lah. Berarti rugi pun tuan-tuan gelak, hutang orang tak bayar pun tuan-tuan gelak, hidup malang pun tuan-tuan gelak, hidup untung pun tuan-tuan gelak. Jadi tuan-tuan adalah seorang yang dianggap sebagai tidak mengalami gangguan kognitif apabila berlaku perkara-perkara dalam hidup. Okey. Tapi kalau tuan-tuan ada benda yang tuan-tuan rasa kelemahan diri tuan-tuan adalah setiap kali datang ujian yang berat, tuan-tuan menjadi berat oleh ujian tersebut. Tiap-tiap datang kali kesedihan yang berat, tuan-tuan akan tenggelam dalam beratnya kesedihan tersebut. Maka tuan-tuan nak baca benda yang dari segi mental macam mana nak bersedia. Ingat kalau tuan-tuan, kalau hidup tuan-tuan lah, didatangkan keburukan pun tuan-tuan ya, didatang kebaikan pun tuan-tuan ya. Tuan-tuan dilahirkan sebagai generasi ya, ataupun dipanggil sebagai DNA ya. Jangan baca buku ni. Okay, kalau tuan-tuan adalah orang yang telah berya dalam hidup. Tapi kalau tuan-tuan rasa, setiap kali datang saja ujian, yang dalam buku ni, spesifik buku ni adalah la tahzan, jangan bersedih. Datang saya satu ujian yang tuan-tuan rasa kena sikit je, tuan-tuan dah koyak. Tuan-tuan jadi murung, jadi sedih. Datang saja ujian yang tidak menguntungkan tuan-tuan, tuan-tuan jadi keliru dan tuan-tuan rasa macam alamak give up hidup. Tuan-tuan berniaga, rugi, kemudian tuan-tuan rasa macam kerugian ini adalah akhirat besok pun rugi juga. Tuan-tuan datang kemudiannya, tuan-tuan kehilangan modal tuan-tuan dalam perniagaan. Tuan-tuan kata apa? Tuan-tuan adalah orang dicelakakan oleh hidup. Berarti kalau tuan-tuan ada self-punishment yang sedemikian, tuan-tuan kena baca sebab buku ni membetulkan kognitif, cara nak faham tentang hidup. Kenapa nak hukum hidup kita dengan mengatakan ini adalah self-punishment? Sedangkan Al-Khindi kata, untuk menyokong ulama' pada zaman dia. Kalau kita faham tujuan kita datang ke dunia, selain ujian-ujian lain lah. Kata Al-Khindi, ada 2 ujian yang besar yang umat Islam selalu akan tafsir dengan salah. Iaitu ujian kesedihan. Macam ni bila datang ujian kesabaran, tuan-tuan kata sabarlah, orang khianat kat kita kan, buat macam mana kita sabar, Allah bagi pahala, tuan-tuan faham. Ujian hidup susah, tuan-tuan faham, buat macam mana daripada susah kita dapat senang. Tapi ada 2 ujian yang Al-Khindi nampak orang susah nak faham. Ujian yang pertama, diambilnya harta yang kamu sayang atau benda-benda yang kamu sayang oleh Allah ketika kamu hidup. Datang rasa hilang keuntungan, hilang kesihatan, hilang perniagaan, hilang semua ni, dah jatuh titik sedih dah. Mulalah datang tu low set, apa dia panggil lowest point tu. Ataupun tuan-tuan ni bercita-cita terhadap hidup. Berusaha tapi Allah tak izin tuan-tuan dapat. Kawan ni kerja berjaya dalam perniagaan. Tuan-tuan pagi petang keluar mengikut pandangan antara Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i tapi tak kaya-kaya. Maka buku ni menjelaskan
bahawa kejayaan orang itu adalah ukuran orang itu atas dunia. Kejayaan tuan-tuan adalah ukuran dengan Allah. Barang siapa yang gagal dan kemudian dia faham inilah urusan dia masuk ke dunia kerana Allah nak menentukan martabat dia dan syurga neraka dia, maka dia turunkan ujian ni. Kita akan faham, kognitif kita faham. Berarti jiran kita kaya, dengan keluar kerja 3 hari seminggu, 4 hari bercuti. Kemudian kita keluar 7 hari seminggu bekerja, tak ada cuti dan long hours. Kegagalan kita ni tak boleh diukur dengan jiran kita punya kejayaan. Sebab kata Al-Khindi, tujuan kamu hidup adalah untuk Tuhanmu. Bukan membezakan dengan orang sebelah. Jadi kerana dia ukur dengan orang sebelah dia. Kawan dia ni sebelah mengaji pun tak pandai. Dia kata kerja 3 hari seminggu. Kereta 4 biji, hidup senang, bercuti sebulan 4 kali. Tuan-tuan ni bekerja kuat tapi tak dapat apa-apa. Maka kerana menggunakan ukuran dunia lah manusia ni jatuh pada titik kesedihan. Sebab dia tak faham. Bila kamu diuji oleh 2 perkara ni, jatuh ke titik kesedihan, urusan kamu adalah dengan Tuhanmu, bukan dengan jiranmu. Urusanmu adalah dengan Tuhanmu, bukan dengan ukuran sosial. Urusanmu adalah dengan Tuhanmu, bukan dengan justifikasi sosial. Maka ramai orang tak faham, maka jatuhlah dia pada titik kemurungan kerana dia anggap ujian Allah tu telah menjahanamkan reputasi dia di dunia. Ujian Allah tu telah menggagalkan dia di dunia. Jadi kata Al-Khindi, kena pertahankan faham dulu niat yang datang ni. Niat datang pada hidup. Apa tujuan manusia dimasukkan ke dalam hidup, kata Al-Khindi kan. Kalau kamu gagal dan Allah ambil apa yang ada kamu nak, percayalah inilah tujuan kamu dihantar ke dunia. Bukan sama dengan jiran kamu. Sebab Allah tak hantar ujian ni dalam bentuk pakej. Setiap orang akan ada ujian dia. Kalau kamu datang, kamu usaha tak dapat, kamu usaha tak dapat, kamu usaha tak dapat. Memang di atas dunia namanya kamu gagal. Tapi kalau kamu reda akan urusan tersebut, kamu adalah orang berjaya di akhirat. Dia nak kuatkan kognitif berfikir orang kita supaya tak jatuh dalam titik kesedihan. Kerana kata Al-Khindi, yang susah pada ulama' zaman dia ni, salafus soleh ni, adalah memahamkan tentang konsep gagal ni. Sebab dia faham. Ulama'-ulama' bercakap. Tapi dia kata konsep ni kalau dia tak perkasakan dengan konsep kognitif, iaitu kaedah berfikir dengan betul. Jadi ulama' susah nak cerita pada reda. Ulama' susah nak cerita pada sabar. Ulama' susah nak memahamkan orang kita tentang konsep gagal ni. Bila gagal ni tuan-tuan, logik dah hilang. Bila gagal ni datang, kau bolehlah suruh aku sabar. Yang rugi aku. Kau bolehlah aku sabar, kau dah dapat. Maka jadilah ukuran tentang ujian yang membawa pada titik kesedihan ni ditentukan oleh justifikasi sosial. Yang mana kata Al-Khindi, apa dalam jua keadaan ini justifikasi yang kamu kena faham. Bahawa tidaklah turun kedua-dua kegagalan ni melainkan perantaranya adalah takdir. Dan tidaklah turun takdir ni kepada kamu melainkan Allah nak menguruskan kamu tentang syurga dan akhirat dia. Syurga dan neraka dia pada hari akhirat dengan perjalanan kamu ke atas dunia. Jadi kuat buku ni pada kognitif dia. Jadi bagi hamba Allah yang tak mencari kekuatan kognitif untuk faham tujuan datang ke dunia, jangan beli. Ambillah 2 ni. Walaupun ribu dah saya jual buku ni, ada 2 orang komplain. Yang pertama tu komplain lagi lah dahsyat. Dia doktorate daripada universiti. Dia kata buku ni tak sama seperti mana yang saya hujahkan. Mana nak sama? Sebab saya baca buku ni, saya rujuk pada tafsir ulama'-ulama' yang lain. Tafsir cendekiawan yang lain. Bila buku ni keluar dalam abad yang ke-8, huraian yang pertama dibuat daripada abad yang ke-11 sampailah abad ke-20-an. Para ulama'-ulama' moden terus mentafsir kitab ni sebagai sokongan yang paling kuat untuk kita memahami tujuan kita datang ke dunia secara kognitif. Itu menggunakan akal waras. Jadi bila kita nak bersabar, tak adalah kita kata sabar yang kosong. Sabar yang jiwa faham, akal tak faham. Bertabahlah, tabah yang jiwa faham, akal tak faham. Maka dia kata, nak bolehkan kita bercerita tentang tabah ni, dia mesti ada logik akal. Nak membolehkan kita bercerita tentang sabar, kena ada logik akal. Maka buku ni melogikkan akal. Dia kata logik dia, kamu datang dunia ni atas 2 sebab ni. Tuhan gagalkan kamu kerana nak menguji supaya kamu ini diangkat darjat dia sesuai tak dengan syurga yang dia nak sediakan. Kamu bercita-cita nak mendapat keuntungan dunia kalau Allah tak bagi. Apakah kamu ni akan boleh diangkat darjat dunia dia dan akan dimuliakan di akhirat. Tapi taklah bila bab kita gagal ya tuan-tuan, ukuran kita dengan jiran lah. Ukuran kita menggunakan ukuran sosial. Terlupalah kita bahawa gagal dan sabar darjat dia di mata Allah. Berusaha dan gagal cuba lagi kerana akhirnya kita orang yang berserah pada Allah. Dia latih kognitif tu. Tapi kalau tuan-tuan rasa, tuan-tuan kalau gagal pun ya-ya-ya, mati dalam keadaan berhutang pun tak apalah. Dah mati tak kau nak kutip hutang kat kubur kan. Tuan-tuan rasa dalam dunia ni hilang maruah pun mampuslah. Maruah ni peduli apa kan. Maruah boleh beli dekat DIY. Tak apalah tuan-tuan, tak payah baca. Tapi kalau tuan-tuan orang yang sensitif terhadap maruah, terhadap moral, terhadap dignity,
Tuan-tuan nak mempertahankan dignity tersebut, pertahankanlah dengan faham benda ni. Boleh pertahan sebab manusia normal akan mempertahankannya. Tapi kata Akhindi, pertahanlah dengan faham bahawa dignity itu tidak sepenuhnya dikuasai oleh fikiran kamu dan dignity tak sepenuhnya diukur dalam sistem justifikasi sosial. Ini tujuannya, tapi oleh kerana kitab ni ditulis 1,400 tahun yang lalu, tentulah bahasa dia sangat rumit dan kitab ni pula kemudian tak diteraskan semula oleh ulama moden macam kitab ni kan. Macam kitab ni 26 Pesan Imam Ghazali. Syekh Hamzah Yusof keluarkan balik dalam penerasan hikayat moden, dalam penerasan terjemahan moden. Kalau tuan-tuan saya tak bawa buku tu, tuan-tuan tengok balik Syekh Hamzah Yusof dalam Penyucian Kalbu. Bila Syekh Hamzah Yusof tengok penulisan Imam Ghazali dah masuk 950 tahun. Dan penulisan ni relevan untuk masyarakat seluruh dunia. 26 tertib kamu. Tertib hati, tertib jiwa dan tertib berfikir. Jadi bila orang barat pergi pada etika, orang-orang barat pergi pada profesionalism, Syekh Hamzah Yusof ni dia lahir dalam keluarga Kristian, dia membesar dalam budaya Amerika. Dia besar dalam budaya Amerika. Bila dia masuk Islam, umur dia 19 tahun, dia jatuh cinta pada Islam kerana kemuliaan falsafah dan juga kepribadian yang ada dalam Islam. Dia pergi belajarlah 10 tahun dengan ulama-ulama yang masyhur di Yaman, ulama yang masyhur di Qatar, ingat kemudian ulama yang masyhur di UAE. Itu daripada Jazilah, tanah Arab yang menuju ke timur. Akhirnya dia fikir kota ilmu Islam ni ada di Mekah. Ada di Kairah, dia pergi belajar di Kairah. Jadi pada tahun 1990-an dia balik dan siapkan pengajian moden dia di Amerika dan kemudian dia buka Madrasah Az-Zaitun. Madrasah Az-Zaitun ni dia adalah sedikit percanggahan dengan madrasah kita kerana madrasah kita ni madrasah orang Islam untuk orang Islam. Kerana kita ni belajar sanad kitab kan, daripada masjid turun ke masjid, 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 kerana orang pergi mengambil ilmu di masjid. Maka sanad kita ni terpelihara dengan konsep orang Islam mencari ilmunya di masjid. Tapi bila dia balik ke Amerika, orang Amerika tidak mencari kebaikan Islam di masjid kerana mereka bukan masyarakat majoriti Islam. Maka dia menulis kepada orang-orang di barat, benda yang kamu cari, etika, profesional, human being, kamu boleh dapat dalam kod pengajian Islam. Maka dia menulis buku kuning dia tu, Penyucian Kalbu. Saya tak bawa buku tu, tuan-tuan tengok Penyucian Kalbu. Jadi buku ni dihuraikan semula. Jadi kata Syekh Hamzah Yusof, 900 tahun dulu seorang ulama kami telah menulis, Imam Ghazali menulis Penyucian Kalbu 2 tahun sebelum dia wafat 1109, kerana dia tahu bukan saja cabaran besar bagi kamu bukan Islam, cabaran besar bagi orang Islam. Orang-orang yang alim telah menulis surat kepada Imam Ghazali, anak-anak murid dia kan, sebab dia mengajar di kota Damsyik 10 tahun. Dia banyak anak murid. Habis dia duduk Damsyik 1106 ni, dia balik ke kampung halaman 5 tahun sebelum dia wafat. Jadi anak-anak murid dia yang kemudiannya selepas ditinggalkan oleh Imam Ghazali, mereka menguasai ilmu hadis, ilmu semua hebatlah. Sebab Imam Ghazali ni imam tasawuf. Maka anak-anak murid dia mula rasa, kami menjadi sempurna, tapi Tuan Guru macam mana kami nak tahu kami tak sempurna? Mereka tulis surat. Imam Ghazali jawab lah, pasal dah tak boleh berjumpa kan. Tus Khorasan dengan Baghdad ni jauh, 1,500 km. Pada zaman lampau mustahil lah nak pergi jumpa guru dia dalam keadaan mudah, maka surat. Maka dia tulis buku ni dalam bentuk menjawab pertanyaan anak murid dia. Dia pesan 26 perkara. Orang yang ibadat banyak mana apa semua, kamu dah tahu dah ibadat kamu hebat, macam mana nak tahu ibadat ni Allah terima ataupun tidak, ataupun Allah berpaling kepada kamu. Di tengah-tengah heboh kamu beribadat, kalau kamu ada 26 sikap ni. Satu, kamu bakhil. Itu tanda ibadah itu tidak memelihara kamu daripada sifat buruk. Kamu penuh dengan sembrono, syak wasangka. Berarti ibadah kamu tidak melindungi kepada. Jadi tanda-tanda 26 perangai buruk yang ada pada kita adalah tanda-tanda ibadah kita itu tidak melindungi kita. Jadi ibadah tu hanya jadi ketinggian perasaan kita ni orang yang beribadah. Dia tulislah kitab ni. Bila kitab ni dibaca oleh Syekh Hamzah Yusof, dia kata ini lebih menjawab juga kepada Barat. Barat bina etika, Barat bina profesionalisme, Barat bina macam-macam untuk mengangkat kualiti orang Barat dalam bentuk human civilization. Tapi dia kata awak punya human civilization tak lengkap seperti mana kami Islamic civilization. Orang Islam ni membina civilization karakter ni dah lama. Maka buku dia tu masyhur. Dibacalah orang dalam bahasa Inggeris dengan mengatakan Islam menawarkan lebih tinggi daripada Barat tawarkan etik dan Barat tawarkan disiplin dan nilai-nilai profesional. Jadi ada, tapi saya tak bawa buku dia, saya tak boleh display. Jadi kalau tuan-tuan rasa nak ambil buku nak ambil buku asas, kemudian 900 tahun sembulan. Dia uniknya Imam Ghazali ni lahir 1058. Syekh Hamzah Yusof lahir 1958, 900 tahun julai ilmu mereka.
Jadi Julat Ilmu ni pula, buku yang pertama tuan-tuan beli kognitif ni, dia ditulis 701 dan penulis dia wafat 703. Ini penulisnya Imam Syafi'i lahir 767, wafat 820. Jadi julat mereka bertindih waktu 13 tahun. Rapatlah. Kemudian daripada julat ni Imam Ghazali wafat, Imam Syafi'i wafat 820. Jadi 238 tahun baru lahir Imam Al-Ghazali. Jadi julat buku ni adalah 200 tahun pula. Jika tuan-tuan nak 3 buku ni saya belanja RM40 daripada harga asal RM45. Tapi kalau tuan-tuan rasa nanti baca buku ketiga ni, tuan-tuan baca ni lah, tuan-tuan baca buku kan. Dia adalah ilmu bantu. Macam saya kata tadi, kalau tak faham, tuan-tuan klik. Penawar Kesedihan Review, REV, ataupun Penawar Kesedihan Pandangan Para Cerdik Pandai Islam. Penawar Kesedihan Pandangan Para Ulama. Nanti naik penuh dekat Google tuan-tuan. Nanti tuan-tuan tengoklah dekat situ, tuan-tuan nak baca bahagian apa? Memahami kegagalan. Klik dia baca. Jadi bila kita baca satu buku yang besar, Tuan Haji datang Tikam Batu, dah habis dah acara semalam sayang. Acara semalam di Tikam Batu hujan, tapi kita masih ada lah 700-800 orang hadir. Walaupun kita aim 2000. Hujan berhenti pukul 8 je orang kampung keluar penuh. Alhamdulillah majlis yang baik semalam. Tuan Haji ada tak buku psikologi Ibn Sina? Kita cuba mendapatkan right untuk menerbitkan Kanun of Medicine. Kanun of Medicine ni dah open apa dia panggil ya? Dia tak ada right lah. Tapi nak menterjemahkan Kanun of Medicine ni kita tak ada orang. Jadi kiri tengah work. Lama dah ni tentang nak dapatkan Kanun of Medicine ni. Kanun of Medicine dalam bahasa Inggeris yang banyak Ibn Sina. Okay, tapi kita tak ada copyright lah. Sebab dia dipanggil sebagai open apa? Dia panggil kalau tak ada copyright ni open. Allahu Akbar. Saya pun lupa lah term dia, orang penerbit dia orang ingat. Cuba dapat. Tapi kita tak dapat terjemahan dia. Pasal Kanun of Medicine, kalau Ibn Sina kalau nak terjemah Kanun of Medicine lah. Tak dapat. Tapi bukan open public, dia ada open apa, bukan open source. Dia ada satu open domain. Ya, thank you. Dia dah jadi open domain dah. Nak cari penterjemah yang susah. Open domain dah. Macam Imam Ghazali ni semua dah open domain. Sebab dia dah melebihi daripada right kerana ratusan tahun buku dia. Kalau tuan-tuan nak tunggu yang dekat, saya hanya ada mukadimah. Minggu depan saya balik, sebelum Pesta Buku Selangor siap, mukadimah ada 1000 cetakan. Saya cuba masuk 100 setengah lah, 150 buah. Sesuai dengan saya dah 5 tahun lah, saya dekat TikTok dah 20 bulan. Banyak pembaca TikTok yang saya groom ni semua dah nak pergi pada bacaan yang saya panggil buku yang terbaik dari segi kajian sosiologi, antropologi dan juga kajian astronomi. Sosiologi, antropologi dan sains politik. Yang mana 2015 bila Mark Zuckerberg baca buku mukadimah yang terjemahan Inggeris dia adalah The Introduction. Kita terjemah bahasa Malaysia, kita kekalkan tajuk Arab lah sebab mukadimah kata pembuka ni kita terima. Jadi saya akan bawa. Dulu saya jual 1,300 buah habis. Lepas tu saya pun rasa susah pasal buku tu dia datang dengan kos yang mahal kan. RM80. Jadi orang kita bila saya ada buku RM20, saya ada buku RM18, dia nak beli buku murah. Tapi kebanyakan sekarang mereka yang dah baca buku RM20, RM18, mereka dah mula rasa harga buku ni berbaloi. Kerana RM20 mereka belajar banyak tentang 3 buku ni. Buku-buku bawah 20 mereka dah mula berani untuk masuk ke buku tebal Ibn Khaldun. Kerana saya kata tiap-tiap kali kita cerita geopolitik, kita cerita mengenai sosiologi dan antropologi, kita dipandu oleh seorang seorang agamawan dan juga seorang tokoh pemikir yang hebat yang menulis buku tu pada tahun 1377. Sebab dia lahir 1332, kembali ke Rahmatullah pada tahun 1406. Jadi bila tuan-tuan baca baru dah tuan-tuan faham geopolitik, sains politik dan juga ilmu tentang sains manusia. Dimulakan oleh seorang cendekiawan Islam. Cuma 700 tahun kemudian, 600 tahun lebih kemudian lah, pada 1880 sampailah 1920, 1930 tu barulah dimulakan oleh Barat, oleh John Rex, Enoch Toynbee. John Rex, Enoch Toynbee. Saya lupa, bukan John Bertrand Russell, John Rex, Enoch Toynbee, saya dah lupa seorang lagi. 3 orang tokoh ni memulakan semula. Jadi bila Barat mengatakan 3 tokoh ni pengasas kepada ilmu sains politik dan juga ilmu sains kemasyarakatan, mereka jawab tidak. Mereka kopi semua penulisan sejarah moden Eropah dengan merujuk bagaimana Ibn Khaldun menulis tentang sejarah moden Islam pada abad ke-14.
dengan menegur perkembangan Empire Islam akan menjadi lemah kalau Empire Islam tak faham tiga benda ni. Kerana Empire Islam ni daripada Jazirah Arab. Dia masuk juga Jazirah Arab di Mesir. Tapi Ibn Khaldun rasa bimbang kerana pengaraban Islam ni, dia takut masuk ke Eropah. Dia berlaku pengaraban Eropah. Dia kata tidak. Islam ni Islam lah. Dia bukan pengaraban Eropah. Dia bukan pengaraban. Maka dia menegur, kenallah masyarakat yang kamu nak bawa agama. Kenal sejarah masyarakat yang kamu nak bawa agama. Kenalkan persekitaran setiap pembentukan masyarakat yang kamu nak bentukkan agama Islam ni. Sebab dia menegur, banyaklah corruption, ketidakcakapan mengurus takbir negeri. Bagaimana kamu nak menjadi teladan kepada negara kamu nak perkembangkan Empire Islam kalau kamu tak ada ilmu-ilmu ni. Dan buku itulah kemudian yang Barat ambil dan Barat asaskan penstrukturan mula penulisan sejarah Eropah moden yang diantur oleh anak Thornaby, John Rex, saya boleh lupa pula seorang, Max Weber. Anak Thornaby, John Rex dan Weber menulis sejarah Eropah moden 1729, revolusi industri, dan 1789 revolusi. Ada tu. 59 baju tu dah tinggi lah. Seperti saya ada lagi 30 helai baju lah. Kalau tuan-tuan nak, baju dah 30 helai. Saya fikir mungkin sizing lah. Banyak orang nak cari double XL, nampak macam mana ni. Banyak orang nak cari XL. Saya pula pergi buat tutorial banyak M dan L. Pendek punya tak ada ke tangan pendek? Ada tangan pendek? Tangan pendek kita ada L, M dengan S je. M dengan L je. Pendek tinggal M dan L. Pit 1920, 21, 22. Masih ada lagi pendek L macam saya pakai ni. Untuk orang yang bidang dada pit 21, 22 ni. Ni saya pakai L. Dan saya boleh pakai M. Saya boleh pakai M. Ada apa-apa lagi tak yang tuan-tuan nak tanya? Nampak kita tak free flow lah. Kita quite serius malam ni sebab kita bercerita tentang buku, sejarah dan juga kesan kognitif. Sebab tu saya beritahu pada tuan-tuan kan. Bila tuan-tuan selalu tanya saya, tuan-tuan nak jadi pembaca buku tegar. Tapi kalau baca je terus-terus jadi tegar ni dia ada dua. Kalau ketegak kata orang Kedah, tak makan satu sen pun. Tegar ni pula kalau kata orang di sebelah selatan, kognitif kata Kedah ni tegar. Dia tambah ke aja ketegak ni, Kedah kata out lah. Kalau tegar pula dalam bacaan bahasa lingua Melayu, orang yang tabah. Jadi tuan-tuan kena tambah lah. Tambah dengan membaca tambahan. Jadi saya selalu pun macam tu, saya nak review buku pada tuan-tuan. Saya baca banyak review-review yang lain. Review yang datang daripada masyarakat penulis barat dan review yang datang daripada dunia Islam. Dan review-review tentang Ihya Ulumuddin pun. Ribuan review dia tak larat baca. Reviewan daripada sarjana saya baca 2-3. Review daripada para ulama selepas Imam Ghazali saya baca. Kemudian review-review moden. Saya di Seberang Jaya. Tak, saya di Sungai Petani. Jadi tuan-tuan kenalah baca ilmu-ilmu tambahan. Tapi saya tahu dah orang Malaysia takkan mungkin ada masa. Saya ambil semua bacaan tu, saya dah standby dah bila saya nak review satu buku. Jadi buku yang saya review, saya bagi atmosphere. Atmosphere adalah pandangan-pandangan lain yang menghujah kekuatan buku tersebut. Jadi bila pembeli beli, dia marah. Dia kata apa? Apa yang Mazana cakap tak ada dalam buku ni. Ya, tak ada dalam buku tu. Tapi ulama-ulama lain, pembaca tegar yang lain, para sarjana yang lain telah melunaskan buku tersebut dengan pandangan-pandangan mereka terhadap buku tersebut. Bila saya review, saya bagilah pandangan atmosphere tu. Untuk memudahkan saudara faham. Dia petikaikan balik. Dia kata Mazana cakap sedap tentang buku ni, dia baca tak sedap. Susahlah saya nak cakap. Dia punya brain ada masalah suspicious. Dia punya brain ada masalah macam ni in denial ni macam ni. Tuan-tuan bila baca buku Al-Khindi ni, tuan-tuan rasa tak seronok. Sebab tuan-tuan kena menerima apa yang disebut kekalahan masyarakat. Walaupun Allah janji itu sifat orang yang menang. Dia panggil in denial lah bila tuan-tuan gagal. Kerana tuan-tuan hidup dalam dunia yang tuan-tuan hanya diraikan kalau berjaya. Tuan-tuan in denial, tuan-tuan tak maulah bahagian agama yang mengatakan kalau pun kamu gagal tapi kamu reda pada janji Allah. Maka perjalanan kamu ni insya-Allah lah Ihdinas Siratul Mustaqim ni untung. Tuan-tuan tak nak, tuan-tuan nak juga Ihdinas Siratul Plus ni. Ada kereta besar lalu kat Plus apa semua ni. Orang kata dah selamat, tuan-tuan akan mendapat barakah. Ihdinas Siratul Mustaqim. Tuan-tuan nak juga Ihdinas Siratul Banglo.
Jadi tuan-tuan tak boleh terima. Bila tak boleh terima, buku yang saya jual ni tuan-tuan rasa pedih. Kerana tak boleh memenuhi kehendak tuan-tuan, nakkan sebuah jawapan menang juga di dunia. Sedangkan tujuan yang ditulis oleh Al-Khindi supaya tuan-tuan faham. Buku ni tak bersangkut dengan kalah dan menang. Dia bersangkut tujuan kita hantar di dunia. Untuk Allah uji kamu dengan dua perkara. Pertama, apa yang kamu miliki Allah boleh tarik bila-bila masa. Kalau Allah tarik bila-bila masa, janganlah kamu terempap dengan mengatakan ini karma, ini pembalasan. Kamu kena terima ini ujian Allah untuk mengangkat kedudukan darjat kamu di dunia supaya darjat itu sahih untuk kamu menempuh akhirat. Kelak dan mendapat syurga dia. Dan kemudian apabila Allah bagi kepada kamu benda yang kamu lihat di dunia, kamu berusaha dan kamu tidak mendapatinya. Berarti itu adalah janji Allah kalau kamu reda akan semua perkara tersebut dan kamu tak jatuh pada titik saya, kamu dapat di akhirat. Oh, dia tak boleh. Dia marahlah buku ni. Kerana buku ni tak memenuhi. Kalau buku ni kata kalau tak dapat itu berarti kamu adalah orang yang malang. Dia nak sebuah buku yang mengasihani dia dan kemudian buku tu boleh menyokong dia kerana kegagalan dia di akibat kejamnya dunia. Mana bolehlah ulama' dan juga seorang penyokong kepada dakwah Islam menulis sesuatu untuk memenangkan pembaca dia. Orang zaman dulu tak boleh menulis benda-benda yang dianggap nak menjual buku. Dia menulis yang memenangkan agamanya. Jadi ramailah orang tak bersetuju dan kemudiannya anggap kata buku penawar kesedihan tu menambah sedih. Cik Tenang, baca buku tu. Saya nak bila saya gagal ni adalah salah dunia. Saya gagal ni kerana ada orang khianat pada saya. Saya gagal dunia ni kerana dunia tidak bersikap adil pada saya. Tuan tak payah baca buku, ambil kedai kopi je lah. Belanja kawan hang, dia duduk sebelah, dia nak roti canai, suruh ambil roti canai telur. Dia nak Milo, bagi dia Milo air. Dia bagilah kat hang kata-kata yang sedap sebab hang belanja dia makan. Rumit lah. Sebab masa Al-Khindi lahir, dia dah faham 70 tahun selepas Rasulullah wafat. Dia lahir kan, 100 tahun lepas Rasulullah wafat, dia menjadi orang yang matang. Dan pada zaman tersebut, Imam Syafi'i telah menyampaikan kuliah dia. Masa zaman dia menulis kitab ni, ingatlah, Imam Malik dah menyampaikan kuliah. Imam Abu Hanifah dah menyampaikan kuliah. Ingatlah, waktu Al-Khindi menulis buku ni, dua imam telah pun melalui zaman masyhur sebab mereka sezaman. Dia tulis buku ni, Imam Malik telah pun menyampaikan kuliah dia. Imam Abu Hanifah dah menyampaikan kuliah dia. Dia berselisih zaman dengan Imam Syafi'i sebab dia tua pada Imam Syafi'i dan dia tak sempat melihat review daripada Imam Ahmad bin Hanbal kerana dia wafat baru Ahmad bin Hanbal lahir. Bila dia melihat perkembangan ilmu pada waktu tu, dia kata rumit dalam mengajar perkara fiqh dan perkara tauhid ni adalah kerana dua bahagian ni saja orang Islam akan hidup dalam in denial dan confused sikit. Iaitu bila gagal mendapat cita-cita dunia. Dan bila gagal mempertahankan kefahaman kenapa Allah ambil rahmat yang dia bagi. Maka dia tulis buku ni. Bahawa redha tu tak akan datang dengan mudah kalau akal tu tak dibuka. Jadi dia menulis buku ni untuk menyokong pandangan-pandangan ulama'. Cuma dia kata para ulama' tidak menyentuh mengenai persediaan akal. Maka dia buat persediaan buku ni. Penawar kesediaan. Faham dari segi akalmu. Akal ni senang dia kata. Barang siapa datang ke dunia ni dia tak tahu dua perkara yang Allah uji dengan dia dan ujian ni datang dalam perantaraan takdir. Apa ujian yang paling berat yang kalau kamu tak jaga jatuh kamu pada titik kesedihan dan akhirnya kamu menjadi orang yang mungkin memesong daripada kefahaman kamu sebagai mukmin yang baik. Iaitu Allah ambil apa yang kamu nak adalah ujian untuk mengangkat martabatmu. Dan kalau kamu bertahan maka itulah kemuliaanmu yang Allah jamin syurga bagi kamu. Dan kedua, bila datangnya apa-apa saja yang Allah nampakkan ke atas dunia kamu tak boleh dapat. Dan kamu bersabar dan kamu berusaha, kamu bersabar dan kamu berusaha. Nescaya itulah yang menanti kamu di akhirat. Dua bahagian ni saja yang dia sentuh sebab dia nampak pola ni saja. Yang ulama' dan hujah, tapi secara kognitifnya orang Islam tak boleh terima. Maka dia perkasakan. Jadi bila buku ni dibaca oleh orang gagal, dia tak nak. Dia naklah buku-buku yang dipanggil sebagai share the same interest. Kita gagal dalam dunia ni, sesungguhnya tidaklah kita lahir ke dunia ni kerana ada orang dengki kat kita. Sesungguhnya dunia tak boleh berlaku adil. Pelik tuan-tuan, dunia tak boleh berlaku adil. Nak adil macam mana? Adil Saidina Adil Khalid bin Walid. Dia berperang tapi tak mati di medan juang. Tidak menjadi kaya. Hidup dia pun terbuang pada hujung usia dia. Adil bagi Saidina Abdul Rahman bin Auf, kaya pada zaman dia. Adil bagi Saidina Abu Bakar, dekat dan disayangkan Nabi, kaya pula. Adil bagi Saidina Ali, miskin tapi mendapat mengahwini anak Rasulullah. Kahwin dengan anak Rasulullah pun kekal miskin. Sebab keadilan ni datang dalam pelbagai bentuk yang sangat-sangat berbeza.
Pada zaman Rasulullah pun spektrum adil kepada para sahabat tak datang dalam bentuk yang sama. Tapi semua orang menerima. Adil bagi Bilal bin Rabah dilahirkan dengan kecerdikan yang terhad. Tetapi kecintaan pada agama menjadikan azan ini sampai ke arasy Allah. Jadi berbeza-beza keadilan dia. Ikut adil, ikut kehendak kita itu menjadi masalah. Sebab tu, bila tengok benda ni telah menjadi krisis selepas Rasulullah wafat dan menjadi topik yang berat bagi para ulama untuk faham dengan benda ni, maka Al-Kindi menulis. Kerana dia lahir pada zaman 100 tahun awal Islam ketika Rasulullah wafat dan dia nampak komplikasi ni. Buku apa itu tuan nak minta saya review? Ataupun nak bual apa-apa lagi? Saya rasa saya tak sampai sejam lagi ke dah lebih sejam lah. Kita start tadi pukul 9.05 kan? Saya cubalah dapat lebih sikit pada sejam setengah. Tapi angka dah baik dah untuk sharing pada malam di mana peminat-peminat Liverpool bersedih. Kena terima. Kena terima, janganlah sedih kemudiannya tak boleh menerima hakikat bahawa taklah hari-hari pasukan kamu walaupun berbelanja besar akan menang. Dia nampak pemain mahal, dia beli. Dia nampak pemain hebat, dia beli. Dia beli-beli, tahun tu lah dia kalah paling teruk. Dia beli yang paling mahal, hak tu lah yang injured. Dia beli pemain yang Florian Wirtz, yang dia kata hebat, hak tu lah yang jadi bukan Florian Wirtz, jadi Florian Wirtz. Okay. Dia beli Kirkis, lepas tu jadi Karkas. Karkas kan, yang ada bubuh dalam kari ya. Dia beli Karkas. Buat macam mana? Tahun yang menyedihkan. Suggest buku tu Haji, buku apa? Buku psikologi yang saya naikkan tadi lah. Alahai sayang. Kan psikologi saya bagi tahu tadi kata kalau nak ambil adalah dua je. Iaitu penyucian kalbu. Syekh Hamzah Yusof. Buku saya. Syekh Hamzah Yusof tak ada. Tapi dalam beg kuning ada beg nombor berapa? Tengok Syekh Hamzah Yusof. Beg nombor 1. Syekh Hamzah Yusof. Penyucian kalbu. Tengok dekat beg nombor 1. Kalau tuan-tuan bajet RM60. Kalau tuan-tuan bajet biasa, ambil yang ni. Tapi yang ni macam saya kata tadi lah, tuan-tuan kena dengar saya review. Cari balik video-video yang kawan-kawan beg kuning pakai saya review. Kalau tanpa review, buku ni rumit dibaca sebab saya masa dapat buku ni pun, saya terpaksa baca ulasan daripada tak kurang 20 para cendekia Islam. Yang review buku ni menjadikan saya lebih faham. Satu, dia datang dalam bahasa Arab asal dan buku ni juga diajar dalam setengah pengajaran falsafah moden Islam. Jadi saya dapatlah pengetahuan, saya review kat tuan-tuan. Jadi bila tuan-tuan dah pernah dengar review, saya tuan-tuan baca, tuan-tuan tak rasa lari daripada dua je Ahmad Zainal pesan. Buku ni tentang kognitif menerima kegagalan dan juga kognitif menerima apa yang Allah tak bagi pada kita waktu kita hidup di dunia ni. Iaitu tentang qada dan qadar yang menerimanya dengan faham akal kita. Bila tuan-tuan tak dapat panduan, sebab tu saya review buku dan saya kena review buku dengan melihat supaya bila buku ni dijual, tak sampai dekat tuan-tuan ni, tuan-tuan baca, tuan-tuan teringat apa saya cerita. Oh, faham. Tuan-tuan baca, oh ini yang Ahmad Zainal sebut tadi. Saya review dah kalau tuan-tuan beli dalam keadaan blind spot. Balik rumah tuan-tuan rumit sikit nak faham. Sebab ini adalah kitab 1,300 ke 1,400 tahun yang lalu. Sebab dia ditulis kira-kira 100 tahun selepas Rasulullah wafat. Jadi 1,350 tahun macam tu. Kemudian buku ni tak dikemaskini oleh mana-mana orang. Kecuali yang saya kata tadi, buku tu Psikologi Imam Ghazali ni. 26 pesan Imam Ghazali tentang menjaga ketertiban hati supaya tertib hati ni membentuk tertib identiti. Dan tertib identiti boleh membentuk tertib profesionalisme, tertib etika. Tertib etika. Tapi kena datang daripada tertib hati. Tasawur hati ni, bila orang ni kuat tasawur hati, dia tak ada masalah untuk pergi kepada tasawur etika. Dan dia tak payah untuk pergi pada tasawur profesionalisme. Jadi buku ni ada syarah moden dia. Cuma syarah moden dia tu duduk dalam Syekh Hamzah Yusof yang saya tak bawa dengan tangan. Anekdot mana baca dulu. Kalau nak light and easy, baca anekdot jalanan dulu. Pasal itu yang first saya tulis dan dia lebih mudah dibaca lah. Anekdot jalanan saya kombokan malam ni dengan pasar ke pasar. Anekdot jalanan adalah yang paling ringan, pasar ke pasar paling berat. Saya kombokan malam ni jadi RM70. Anekdot kembara agak berat kerana dia ada travel perjalanan saya sebagai wartawan ke negara-negara berkrisis. Saya kombokan juga dengan pasar ke pasar. Juga RM70. Saya diskaun gila malam ni. Daripada 80 selalu saya bagi RM70. Pasal apa? Anekdot kenangan ni tinggal 1,000 lebih, tak sampai 1,000. Tinggal 900 je. 2,000 print saya jangka sebelum hujung bulan ni dah habis. Saya kena order print baru. Sebab itu adalah dalam kawalan Zia Racing. Kita keluar limited edition. Kalau tuan-tuan nak dengan anekdot kenangan orang lain jual 86.
campur dengan anekdot kembara 126. Saya belanja malam ni 100 je. Saya belanja anekdot kenangan dah 70 dah lama. Tuan-tuan ambil dengan anekdot kembara, saya diskaunkan lagi RM10. Kerana di Sungai Petani. Tapi kita akan post daripada KL. T-shirt je kita akan post daripada Sungai Petani. T-shirt dah sampai 50 lebih. 60 sampai t-shirt. 62. Berarti t-shirt kalau tuan-tuan boleh support sampai 70, saya dah consider sold out lah. Sebab ada dekat saya 90 je. Baki t-shirt ni, saya belanja t-shirt ni RM 50. Tangan pendek dan tangan panjang. Cuma saiz dia terhad. Saiz dia terhad. Tengok dekat beg kuning tu. Anekdot kembara. Terima kasih Fendi tengah baca anekdot kembara. Saiz M pun dah habis saiz M pun dah habis. Tinggal XL lah 17, 18 dengan dengan R 21, 22. Tapi saya bagi tahu dekat tuan-tuan kalau lah tuan-tuan pit tuan-tuan ni tengok ingat betul-betul pasal M ni 17, 18. 18, 19. Tapi kalau tuan-tuan naik 16, 17, tuan-tuan boleh pakai. Sebab saya pakai 22 ni, ada space. 22 ni ada space. Nampak ni? Berarti saya boleh pakai M. Tapi kerana mereka dah sediakan L kat saya pakai L lah. Saya boleh pakai M. Sebab kalau kita main size XL, double XL, triple XL, kita kena jaga sebab kita boroi. Kalau kita main size 17, 18, 19, 20, 21, 20, insyaAllah lah kita masih tak adalah macam lelaki bunting. Jadi kalau tuan-tuan ni Kahat latest edition, saya beli 3 lai. Jadi buat apalah saya nak buang logo dia. Dan Kahat pun tak disenaraikan dalam BDS. Okey, Caterpillar yang disenaraikan. Okey, Kahat tak terlibat dengan sebarang hal yang disenaraikan oleh BDS International. Jadi kerana ini first time saya main Kahat WIP. Sebelum ni saya semua main Kahat desktop vintage. Ini Kahat WIP yang baru dilancarkan. Dia keluarkan 12 pattern jaket ni. Saya collect 3. InsyaAllah kalau ada duit saya nak ambil 2 lagi. Di bawah Dash Cotton Repro Detroit. Ni dipanggil Detroit lah. Jadi saya ambil semua adalah kain yang tak pernah keluar dalam edisi vintage. Olive tak pernah ada dalam edisi vintage. Wax yang saya pakai semalam warna hitam tak pernah ada dalam edisi vintage, dan wax yang saya pakai dalam edition warna coklat semalam tak keluar edisi vintage. Dia keluar model yang sama tapi dengan material yang berbeza. So saya ambil lah. Dan kita tak buang depan ni. Pasal seperti juga Kahat dan Dickies struktur dia ditentukan oleh design dia. Kahat daripada dulu memang letak seketul kocek dia dekat depan. Okey, Dickies pun letak seketul kocek dia dekat depan. Dia tak pakai tag halus seperti brand lain. Dia pakai tag seketul. Semacam mana tuan-tuan pakai Lee Bumbung, tuan-tuan pakai Lee Rider, Lee Cowboy. Seketul akan nampak kepada semua jaket dia. Tuan-tuan pakai pointer pun seketul akan nampak pada jaket dia. Siapa yang tahu tentang permainan Detroit ni, tuan-tuan takkan tanya. Tentang kocek ni, tuan-tuan kena faham culture branded pada zaman-zaman brand ni dikeluar di atas brand dia. Kalau tuan-tuan pakai bukan best overall lah. Kalau tuan-tuan pakai overall, kalau leasing, kalau Lee Bumbung tu dia besar, benda besar. Okey, kain dia panas lah kalau buat kerja kontrak dan kalau pergi duduk tengah jalan bergaduh dengan girlfriend. Pukul 2 tengah hari, musim panas, kelahi dengan girlfriend baling beg, kau baling kasut, memang panas lah. Tapi untuk kau nak pakai di tempat-tempat yang sesuai, WIP ni dia tak keluar untuk buruh dah. Amerika pun dah tak ada buruh. Dia dah jadi work in progress ni. Kan Kahat ni ada 2 edition. Work in progress dipanggil sebagai Kahat streetwear. Dulu dia keluar Kahat lama yang saya duk pakai tu dipanggil sebagai Kahat labor work. Kahat kaum buruh. Habislah buruh pun dah tak ada di Amerika. Lepas tu dia keluarlah Kahat work in progress. Saya tak boleh pakai. Sebab work in progress ni dipanggil sebagai Kahat yang dipakai streetwear. Budak main skateboard, budak apa. Baru-baru ni saja Kahat teringat balik bahawa dia kena balik kepada cutting lama untuk try market. Maka dia keluar balik cutting 70-an ni. Dia panggil Detroit 70-an yang menggunakan zip ni. Cuma dia pindah beberapa design dia. Tangan dia tak besar. Sebab dulu orang kerja workshop. Dia keluarlah untuk streetwear, cukuplah untuk main skateboard. Jadi kerana dia keluar balik dalam edition yang dekat dengan zaman, saya belilah.
Sebab kain dia pun ni dia keluar dalam olive material. Yang berbeza, dulu olive dia adalah olive terang, sekarang dia keluar dalam olive gelap. Tapi olive ni tak bersangkut dengan 107 dan dia tak bersangkut dengan olive 507. Habis dah tuan-tuan semua lock. Buku ada berapa? 94. Buku saya tunggu 6 lagi bagi cukup 100 lah. Kahat ni kalau tuan-tuan nak order, dia datang dalam American size. Jadi kalau tuan-tuan pakai 21-22 kena ada S. Sayangnya dia tak ada XS. Dia ada S, M, L, double XL. Jadi 21-22 pakai S sebab budak-budak pakai big size. Jadi baju ni S ni dikeluarkan untuk budak-budak yang pakai 17-18 sebab semua budak-budak yang main di bawah streetwear dah biasa dengan besar. Tapi kerana kita datang daripada Detroit, kita tak pakai besar. Kita pakai fix size. Size yang cantik untuk badan kita. Tapi budak-budak ni bila dia main di bawah skateboard, dia akan... Jadi kalau budak yang fit 17-18, dia tu ambil ni lah. Sebab mereka pakai oversize. Tapi old school macam saya, kita pakai fix size. Sebab daripada dulu, Kahat ni orang tak pakai oversize. Pasal oversize ni datang bila budak-budak main streetwear je. Datangnya generasi skateboard apa semua ni. Generasi parkour. Okey? Ada semua di butik Kahat. Tonton Google lah, butik Kahat di Penang pada. Saya ambil daripada butik Kahat di KL. Google je, butik Kahat near me. Dan tuan-tuan akan dapat lihat lah. Dia keluar 12 edition jaket ni. Jaket ni saja 12 edition. Ini dipanggil dari 3 warna moden. Ada satu lagi, 4 warna moden. Hitam tapi bukan di atas kain wax. Saya nak pergi ambil lah, tapi nak beli sekali tak mampu. Tuan-tuan harung semua. Kemudian barulah saya collect di atas color dash cotton. Ini 1,200. Yang wax 1,400. Yang wax 1,400. Wax keluar dalam 2 color je. Coklat dan juga 3 color je. Coklat, black dan juga... Coklat dan black je, sorry. Wax dia keluar 2 color je. Yang lain tu lagi 11 design tu dia keluar dalam stonewash dash cotton, plain dash cotton, wax dash. Brand biasa dah, dia dah jadi authorized brand untuk youngsters. Kita berebut dengan budak muda. Dia tak macam Levi's, budak-budak muda tak peduli. Dia tak macam kita main Lee, budak-budak muda tak peduli. Kita main Pointer, budak-budak tak peduli. Sekarang kita tak boleh nak cerita Kahat ni. Pasal budak-budak muda dah rebut dan naikkan harga dia pada paras yang kita pemalas nak masuk lah. Market dia. Movie yang saya recommend kalau nak tengok sekarang, kalau movie lama, Meet Joe Black, saya suka. The Great Expectation. Kalau bagi tuan-tuan berada dalam, taklah movie tu berat, taklah movie tu ringan. Kalau movie berat nanti saya suruh tengok The Raging Bull, saya suruh tengok Born on the 4th of July, saya suruh tengok Heaven and Earth, saya suruh tengok filem-filem Bernardo Bertolucci, saya suruh tengok filem-filem Sidney Pollack. Tuan-tuan rasa berat sangat. Kita ambil populis tapi nilai dia tinggi. Tuan-tuan bermula dulu dengan filem Great Expectation. Tengok Great Expectation. Saya suka betul filem tu. Ethan Hawke dengan Jenna Paltrow. Daripada novel yang diangkat pada tahun 90-an. Dengan di sana ada bukan Marlon Brando. Saya lupa lah siapa lah aktor top dalam filem tu. 3. Lepas Great Expectation pergi pada Meet Joe Black. Kalau tuan-tuan minat filem-filem feminism, nak lihat bagaimana feminism meneroka filem dia dan kemudian mempengaruhi Malaysia, tuan-tuan tengok Thelma and Louise, Susan Sarandon. Lepas tu bolehlah tuan-tuan tengok filem tempat saham Amerika tu nama apa? Wall Street. Tengok filem Wall Street. Wall Street ni Michael Douglas. Saya tak banyak dah tinggal art movie. 80-an, 90-an saya tengok art movie ya. SP ni di mana? Di Kedah. Lokasi yang tepat saya tak boleh bagi tahu lah sebab saya pun nak tidur lepas ni. Sekali dia main macam-macam lah.
Saya nak berehat je, saya live malam ni pun sebab saya nak jaga duration, sebab hari ni saya tak ada hours untuk TikTok. Saya kena create hours lah. Dan Alhamdulillah TikTok bantu saya malam ni. Saya naik beg kuning pun 3,300. Ada Wall of Street pun boleh. Ada Wolf of Street pun boleh. The Wolf of Street tu dah jadi... The Wolf of Wall Street ni dah jadi hak baru ni. Yang saya cerita ni tajuk dia Wall Street saja. Michael Douglas berlakon. The Wolf of Wall Street dah jadi filem kontroversial dah. Wall Street je. Perang yang saya suka kalau banyak moral dalam tu adalah Born on the 4th of July. Kemudian tuan-tuan tengok The Platoon. Born on the 4th of July, Platoon ni dianggap sebagai legendary lah kerana Oliver Stone arahkan. Oliver Stone dianggap orang yang pernah dihantar dalam perang Vietnam. Bila dia balik, dia menghasilkan filem-filem menentang perang Vietnam. Filem-filem dia yang membantu pergerakan anti perang Vietnam meletus di Amerika. CEO, director, kemelut kejiwaan untuk kaya, betul? Cerita Turki saya tak tonton. Bini saya banyak main drama Turki ni. Masa saya Turki tengah naik, saya dah stream lah. Saya tak banyaklah masa untuk tengok drama Turki. Rockstar band mana saya minat nak cerita pun kau tak dengar band tu. Aku nak cerita Uriah Heep, kau tanya pula apa band Uriah Heep. Saya dengar zaman Bad Company, lepas tu Jimmy Page, Robert Plant, dan juga band mereka Led Zeppelin. Kemudian saya dengar Uriah Heep, saya dengar Richie Blackmore, daripada filem, daripada sama ada dia dalam Deep Purple sampai dia buka band dia Rainbow. Kemudian saya dengar lah juga tapi sekarang saya masih dengar Eminem, Mockingbird, Eminem Lose Yourself. Saya dengar Eminem, saya dengar artis-artis sekarang pun, tapi tak banyak lah, tak sekuat pengaruh Woodstock pada saya. Saya dengar Eminem, saya dengar artis-artis. Smokey lah, Smokey saya dengar lah, Living Next Door to Alice apa semua tu saya dengar Smokey. Have You Ever See the Rain pun saya dengar WHO. Tapi tak banyak. Eagle, yes. One of favorite band saya adalah Eagle. Untuk dengar apa ni, country yang pergi kepada, dia tak rock Eagle ni, tapi poem dan juga lirik dia sangat sedap. Saya dengar lah Eagle. CCR dengar. Animal pun saya dengar, tapi tak lah ekstrim. Sebab band-band ni menyanyi dipanggil sebagai band-band populis. Dia tak macam band ideologi. Kalau di bawah Led Zeppelin, di bawah Pink Floyd, di bawah Queen, mereka ni adalah band-band yang carry ideologi. Band-band yang kita dengar kemudiannya dianggap sebagai come and go lah dalam muzik industri. Kan, macam Nazareth ni apa semua, Air Supply, dia come and go dalam muzik industri. Dia tak datang dengan trend filosofi dia yang sangat kuat. Macam kita dengar John Lennon, dia datang dengan filosofi muzik. Kalau kita dengar Linkin Park, dia datang dengan filosofi of music. Simply Red boleh lah dengar. Okay, saya ucapkan ribuan terima kasih. Besok kita jumpa lagi. Terima kasih semua. Siapa nak lock diskaun ni habis lepas lock tau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.